Oh, double strike. Oh, double strike. Oh. Oh, dah tarik lagi, tarik dia. Tarik. Apa tu gerangan yang menarik bagian nak erat ni? Sampai mesin nak tercabut. Adakah perlu membeli mesin baru? Itu dah. Oh, patin laut. Oh, mantap. Satu di hidung sana. Macam apa ni? Kapal meletup ke apa ni? Berasap. Oh, nak macam. Fogging ke terbakar ni? Kat kapal kat tengah laut mana ada fogging tak? Betul tu. Nanti kita pergi tengok apa yang berlaku di sana. Sambil mendengar lagu nyanyian daripada siapa entah. Oh, ni ada satu strike. Melengkung-lengkung pancingnya. Apakah gerangan yang melawan tak henti-henti ini? Baru nak melelapkan mata, diganggu oleh gorgon. Nampak tu dia. Masak. Oh, masak tempoyaknya ikan ni. Melawan-lawan. Itu dia. Copyright belakang. Apakah yang menarik pancing? Bawa kipas pula. Apa bawa kipas? Mana-mana ikan dia? Ada bunyi. Itu dia. Dia melawan-lawan. Tak nak mengalah. Ikannya sangkut kat bawah tu. Tak ada. Tu. Wah, kerapu singa gorgon. Dia gigit. Dia gigit jari kau putus. Terus. Tu dia kerapu singa gorgon. Dia cangkuk kat badan je. Dia langgar je. Hari ni baru lepas habis mancing di Port Klang, North Port. Agak mengecewakan sedikit. Kecewa. Kecewa lagi, mana kecewa? Kecewa lah, umpan tak ada. Umpan tak ada. Ikan target ni, jenaha. Ini tanda. Bukan jenaha. Jenaha tapi itulah. Kecewa pun ikan kering hari ni. Kena jig tu. Kena jig ni.